Hanya nafas dan tangisan, jiwa resah dalam kelam. Rencana kasih telah hilang. Wujud ni memang best. It was very unexpected. Terkejut tak berhenti. Kekeluargaan, Saya rasa puas lah sebab happy ending. Terlalu banyak plot twist. pun seram dan dia punya feel tu rasa. Yang tidak bertepi. Okay, untuk plot saya suka dia punya pembangunan karakter dia. Seronok lah plot nak menunjukkan struggle-nya family ni tinggal di rumah pusaka. Kenapa diorang tinggal di rumah pusaka disebabkan ada beberapa masalah. Tengok kan just typical masalah kewangan, tapi ada masalah lain juga sebenarnya. Saya suka Kira Zali. And then bila dia acting tu kan, saya memang tunggu-tunggu. Dia memang kalau part-part berlakon cerita seram macam ni memang kena dengan dia. Saya dah mula stres dengan Christina. Sebab dia sikit-sikit nak marah, sikit-sikit marah. Kita yang sebagai penonton ni pun jadi ikut emosi. Siapa yang lahir pada tahun lompat, korang akan trauma sebab cerita ni ada kena-mengena lah dengan mereka yang lahir pada tahun lompat. banyak drama sebenarnya yang membuatkan saya fikir, oh nice je dia punya dalam cerita daripada awal sampai ke penghujung. Saya fikir macam tu, tapi end up dia jadi lain pula untuk dia punya plot twister. Jump scare je, tak ada nak cakap apalah. I banyak kali terkejut. Walaupun I dah prepare, I still terkejut guys. Dan kita fikirkan filem ini adalah filem seram yang menyajikan karakter-karakter mistik, hantu dan sebagainya. Tetapi kita tak tahu at the end of the story ada watak psycho di sebalik semua ini. Cerita dia agak menarik juga sebab saya pun tak expected that this is going to happen. Firstly, kita kena support filem lokal. Seterusnya, dia memberi pengajaran dah dekat korang. Cerita yang santai. Bagi saya dia santai tau. Dia tak banyak fikir. Tang tengok layan and then terkejut sekali-sekala. Puas hati. Kau tengok hantu semuanya daripada awal sampai akhir. Karakter tu dia ada karakter yang bagus dan paling saya suka karakter hero lah. Cerita ni adalah lain daripada lain dan karya yang dibawakan oleh penerbit cerita ni sendiri adalah something special. Penonton kena tengok cerita ni sebab cerita ni best dan jalan cerita ni baik. Korang tak akan menyesal lah lepas tengok cerita ni. Horror, seram dan kisah psikologi actually. Dan paling penting sekali, ini buatan Malaysia. Yeah, made in Malaysia. Yang made in Malaysia. So kita kena support sebagai orang Malaysia. Support lokal. Of course, pelakon-pelakon dia. Yasmin Hani, Chi Razali and then Namron. Legend punya aktor. Korang kena tengok. Yes, 9/10. 20 bintang. Saya tak tertidur dan saya terkejut beberapa kali. Saya bagi 10. 9/5/10. 7.5. Saya bagi 10 bintang. Oh, 5. Bagi 10 juga. 8/10. More than 10/10. So, I bagi 100/10. Kepada semua rakyat Malaysia, Mari kita beramai-ramai saksikan filem Pemuja pada 22 Januari 2026 di pawagam yang berdekatan. Jom. Saya dah tengok korang bila lagi guys. So jom. Saksikan Pemuja. Tengok and I very recommend this Pemuja.